Okay, ada simpanan emas yang paling mudah sekarang tuan-tuan. Paling mudah, paling murah daripada syariah sekarang adalah bersama dengan public gold melalui gold accumulation program, iaitu simpanan emas sedikit demi sedikit. Jadi tuan-tuan, bersama dengan public gold ni kita boleh simpan ikut bajet kita. Bermula serendah 100 sahaja. Maksudnya kita ada 100, kita dah boleh buat simpanan lah. Dapatlah dalam 0.2 gram lebih. Cuma dia tidak ada komitmen. Bukan macam ASB financing tak lah. ASB financing ni wajib tuan-tuan simpan setiap bulan. Tapi bersama dengan public gold ni tak wajib simpan setiap bulan. Dan malah tuan-tuan boleh simpan bila-bila masa sahaja, 24 jam. Kalau tuan-tuan beli emas di kedai emas, tuan-tuan kena pergi waktu kedai buka saja. Tapi public gold ni beli secara atas talian saja melalui akaun Get Public Gold, boleh simpan bila-bila masa. Nanti tuan-tuan nak dapatkan fizikal macam ni, dalam bentuk 1 gram macam ni ataupun 10 gram macam ni, boleh waktu bila-bila masa sahaja. Nanti public gold akan post lah emas ni ke alamat tuan-tuan, ada insurans cover sekali. Dan dia kata tuan-tuan nak jual pun boleh jual bila-bila masa saja. Dia kata tuan-tuan nak arah nukan pun boleh arah nukan bila-bila masa saja. Jadi semua sangat-sangat mudah tuan-tuan. Mudah, boleh simpan secara online. Murah, boleh bermula serendah 100, patuh syariah, bersandar ke emas fizikal, boleh keluar ke emas fizikal macam ni. Nak saya bantu tuan-tuan mulakan simpanan emas bersama dengan public gold, boleh WhatsApp saya atau boleh klik link di bio saya akan bantu guide sebaiknya. Assalamualaikum.